bisikan suara ada dengar? Ada. Ada lah. Dalam rumah ni. Okey. Dan orang lain ada dengar tak? Ke makcik seorang? Dia makcik tak cerita pada anak dia tahu. Kenapa kalau dia makcik cerita, dia orang takut. Betul. Makcik tinggal seorang pasal anak dia kan. Ya. Dia tak, anak lelaki ni dia memang terus sini. Dia datang pun dah pukul 11. Pukul 12 pukul 11 semua datang. Makcik dalam masa tu dah macam dia terkacau. Okey, faham. Ada yang bagi salam dah. Oh. Punya salam tu bukan suara orang, suara cucu. Oh, dia menyamar jadi suara cucu lah. Suara cucu. Assalamualaikum. Kata dia. Apa pula Syah datang malam ni? Ada pun. Buka-buka tak ada. Ada. Lepas tu anak ini pula mak ada, balik mak dah. Udah pada dia bukan terus sini malam tu, malam dia tak terus sini. Malam dia kadang terus sini, kadang dia tak terus sini. Bunyi suara dia. Mak ayah kata dia balik ni. Tak kali dia nak balik, dia cakap dengan makcik ni. Mak nak balik mak. Bunyi suara itu. Okey. Jadi maksudnya ada juga jin-jin yang menyerupai suara keluarga. Tapi macam tak nak cerita dengan anak. Dia orang takut. Betul. Dia sendiri je dia tahu. Ini bukan cerita reka, bukan cerita, bukan yang benar-benar macam cerita ni. Ini bukan tak tahu pun. Sebenarnya ini bawa abang tahu lah. Bawa ini macam tahu pun, bukan nak tahu. Dia tak tahu.